Seorang wanita maut apabila tercampak ke dalam sungai selepas terbabit kemalangan dengan sebuah kenderaan MPV Toyota Avanza di Jalan Titi Chegar pada Isnin. Dalam kejadian itu, suri rumah Nur Atiqah Ahmad, 32 tahun yang tinggal di Kampung Sawah Kecil, Mukim Padang Pusing, meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan di kepala, tangan kiri dan betis kanan. Timbalan Ketua Polis Daerah Pendang, Deputi Superintenden Syamzuri Saman berkata, polis menerima maklumat berhubung kemalangan jam 3 petang membabitkan sebuah Toyota Avanza dan motosikal. Beliau berkata, siasatan awal di lokasi kejadian mendapati kemalangan berlaku ketika Toyota Avanza dipandu lelaki warga emas berusia 61 tahun dari Jeneri Sek menghala ke Kampung Gua Kepayang. Ketika tiba di lokasi kejadian, MPV dipercayai hilang kawalan lalu terbabas dan melanggar motosikal Honda Vario 125 ditunggang oleh wanita terbabit. Akibat pelanggaran itu, wanita terbabit tercampak ke dalam sungai dan diselamatkan oleh orang awam. Bagaimanapun, mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala pemandu dan 5 penumpang MPV berusia antara 67 hingga 74 tahun tidak cedera. Syamsuri berkata, mayat mangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bayah di Alor untuk dibedah siasat. Jangan angkat ni. Nuak jangan angkat, takut patah. Patah dah. Tangan dia patah. Di bawah dia patah. Bahaya nak angkat. Tak ada yang tempat ni ke? Yang boleh dekat. Kalau ada kepala pegang apa? Kalau tuan ada risau ke